Titan is real guys. Dari mana Titan ni berasal? Baru-baru ini kecoh seramai 201 lelaki kena tangkap dalam satu man only sauna di Chowkit. Tapi apa sebenarnya yang jadi? Takkan mandi-mandi gosok-gosok bulu belakang badan member pun dah kena sergah kan? Banyaklah kau gosok bulu badan. Banyak gosok badan. Menurut laporan daripada pihak polis dan Jawi, terdapat 201 lelaki telah ditahan. Selain warga asing, ramai di antara mereka yang berpangkat tinggi-tinggi dalam sektor kerajaan. Ya betul, kita tak fitnah bulat-bulat. Diorang bukan ditangkap tengah bersenggama di bawah senarai lampu kedai tom yum, tapi hanya kerana mereka berada di dalam premis yang disyaki mencurigakan. Pihak polis juga menjumpai barang rampasan seperti kondom, pelincir dan sebagainya. Sebelum tu biar aku terangkan dulu apakah definisi sebenar gay. Gay merupakan sebuah aktiviti memasukkan sesuatu ke dalam lubang dubur jantan sesama jantan sambil menjerit Yamete Oni-chan. Walaupun pakcik-pakcik yang kita tengok ni luaran dia berwajah maskulin, tapi kita tak tahu waktu dia seorang-seorang dah basah misai dia jilat disebabkan terbayang wajah kawan lelaki dia. Rupanya kes-kes macam ni banyak je dah berlaku di sekitar kita, tak kisahlah dari mana-mana golongan. Habislah overthinking para isteri bila suami dia keluar main futsal. Jadi ingat guys, sabun jatuh jangan kutip.